Cikgu, kalau Intake Education UTHM ni sama ke? Boleh mohon kat sini ke? Please tolong terangkan. Okey, saya akan bantu terangkan dan tolong bantu saya save video ini. Kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang mungkin ada persoalan macam anda. Dan kepada anda yang melihat video ini, tolong bantu saya komen dekat ruangan komen apa yang anda tahu juga, supaya mereka yang melihat video ini juga dapat maklumat daripada anda terus. Okey, untuk menjawab persoalan ini, saya terangkan secara general untuk Malaysia. Dan di Malaysia ini ada dua tempat untuk anda mohon belajar. Satu dekat UPU, satu lagi dekat UP_TVET. Apa beza antara dua sistem ini, unit pengambilan ni? Untuk UPU adalah untuk Institut Pengajian Tinggi Awam. Untuk program-program akademik, semuanya dekat UPU. Dan pengambilannya pada tempoh hari April 2025 untuk anda mohon. Okey, itu fasa kedua tak silap saya. Untuk anda minat yang dalam bidang kemahiran, ada satu lagi platform namanya UP_TVET, unit pengambilan TVET. Untuk anda mohon program-program TVET. Dia ada dua kali intake, Januari 2025 dan juga Julai 2025. Tetapi sekiranya anda nak mohon program yang berkaitan dengan akademik, tak nak tunggu UPU, anda nak apply terus ke universiti tersebut, jawapannya boleh. Anda boleh cari terus ke college tersebut ataupun universiti tersebut. Anda boleh apply program-program yang ditawarkan. Tak semua program yang ditawarkan ada dekat UPU. Itu anda kena faham, ada perbezaan. So anda kena check program, contoh anda nak pergi dekat apakah program yang ditawarkan selain dekat UPU. Mungkin program-program profesional, mungkin ada program-program secara part time. Itu adalah program-program yang di luar UPU. Sama juga dengan UP_TVET. Kepada mereka yang dah ada pengalaman, tak nak berhenti kerja, macam mana untuk nak sambung belajar ataupun nak dapatkan CJ kemahiran walaupun anda tak nak berhenti kerja, ada caranya. So untuk maklumat anda, ini antara secara general supaya anda dapat tahu bahawa dekat Malaysia ni dia ada satu tempat untuk anda mohon secara perdana, secara keseluruhan. Semua orang boleh mohon pada masa yang sama. Dan ada juga universiti yang offer program di luar musim pengambilan. Itu pun anda kena tengok juga secara detail.